Ini Ramadan kali ke-9 saya merengkuk dalam penjara. Suasana berpuasa dilalui hambar selepas bergelar banduan, kata Saiful, 51 tahun, bukan nama sebenar. Dia yang berasal dari Melaka menerima hukuman 18 tahun penjara dan 6 sebatan selepas terbukti bersalah merogol gadis bawah umur pada 2016. Ketika di luar penjara, bapa kepada 5 cahaya mata ini mengakui leka dan lupa batasan sebagai pelumba motosikal sehingga terjebak dengan pergaulan sosial tanpa batas. Dia yang kini menjalani hukuman di penjara Penor sejak 2017 berkata, Ramadan yang dilalui setiap tahun hampir sama dengan menjalankan aktiviti keagamaan seperti membaca Al-Quran dan solat tarawih di bilik. Saiful turut menasihatkan golongan remaja supaya menghindari pergaulan tanpa batasan. Saiful sudah 3 kali membuat permohonan pengampunan namun gagal. Dia akan bebas tanpa pengampunan pada 1 Julai 2028.